Suka Menanti ini adalah satu nama jalan asal, perhubungan asal orang Lostak ni ialah sungai. Dulu ni masa berlaku perang dengan Siam, dalam perang musuh bisik tu, kita perang dengan Siam ni 20 tahun lebih, 1821, 1842. Jadi masa tu ketua-ketua masyarakat ni pengulu lah. Masa nak berimpun pergi perang, ada satu stesen di sungai tu. Stesen itulah yang menimbulkan nama Suka Menanti. Mana nak pergi perang, tunggu orang ramai nak berimpun, mana boleh pergi seorang-seorang. Jadi Tok Ngulu kata, hampa suka hampa tunggulah, hampa suka hampa tunggu, baru akan mai, pengangkutan akan datang. Pakat tunggu situlah, tu nama dia Suka Menanti. Bolehlah jalan ni, laluan ni Suka Menanti. Saya duk sembang untuk posisi ni, mungkin ada nama baru daripada jalan ni akan dibincangkan di peringkat negeri. Jalan elok kan, oh? Bolehlah nama baru. Akhir sekali saya rakamkan penghargaan dan tahniah kepada semua yang terlibat dalam projek menaik taraf jalan Suka Menanti ini, khususnya kepada Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Seri Norizan, Pegawai Kewangan Negeri Datuk Wira Hadi Sheikh Khairul, Pengarah Bahagian Perancang Ekonomi Negeri Cik Junaidi, serta Jabatan Kerja Raya Negeri Kedah Darul Aman. Semoga usaha sama ini akan terus berjalan demi keselesaan dan kesejahteraan pengguna jalan raya. Akhir sekali saya rakamkan sebuah pantun. Jalan-jalan ke pasar raya hendak membeli buah rambutan. Berhati-hati di jalan raya, jangan lupa jaga keselamatan. Bunga kebangsaan, bunga raya. Rakyat bersatu penuh semangat. Berhati-hati di jalan raya. Pandu cermat, jiwa selamat.